Dia macam kita jugalah, kalau kita ternampak gajah terbang pun siapa nak percaya. Jadi hari ni aku nak bercerita tentang satu makhluk yang gaib yang hidup pada zaman abad ke-18. Nama makhluk ni Jersey Devil. Boleh dikatakan badan dia ni seperti manusia, kepala dia seperti seekor kambing, sayap dia seperti sayap kelawar. Bahasa mudah dia kita panggil dia kepala kambing. Kepala kambing ni dia hidup pada zaman abad ke-18. Jadi untuk kita cerita tentang latar belakang abang kambing ni, kita balik semula ke zaman abad ke-18 di mana ada satu rumah terpencil yang terletak di daerah Lead Point di New Jersey. Kononnya masa tu pada tahun 1735 dikatakan ada seorang ibu iaitu Mother Lee, dikatakan dia sedang mengandung. Mother Lee ni dia seorang wanita biasa, miskin yang hidup dalam perkampungan kecil. Boleh dikatakan anak dia ni ramai, dan waktu tu dia sedang mengandung anak yang ke-13 iaitu si kepala kambing. Jadi disebabkan tekanan yang dia ni selalu beranak, pada satu hari tu dia macam tengah marah, dia pergi sumpah anak dia dan dia kata semoga engkau menjadi syaitan. Jadi selepas dia beberapa bulan, bayi si kepala kambing selamat dilahirkan, tapi dalam masa yang sama keadaan dia sangat-sangat teruk, yang di mana badan dia dipenuhi dengan bulu, kepala dia seperti seekor kambing dan dia juga memiliki sayap seperti seekor kelawar. Menurut cerita, selepas saja budak si kepala kambing ni dilahirkan, dia terus keluarkan suara yang sangat menakutkan. Lepas tu dia terbang dan tinggalkan kawasan tu. Ada yang kata yang dia ni lari pergi ke dalam hutan. Jadi semenjak hari tu munculnya Jersey Devil ni, si kepala kambing. Dan cerita pasal si kepala kambing ni mula tersebar pada abad ke-19, yang mana boleh dikatakan menjadi kisah seram lah masa tu dan membuatkan orang takut keluar waktu malam. Jadi pada tahun 1909 ada satu fenomena tentang Jersey Devil Panic, yang mana masa tu memang mereka tiap-tiap malam boleh dikatakan terjumpa dengan si kepala kambing ni. Mereka cakap kepala kambing ni duk terbang tengah malam, duk ganggu orang duk lena. Jadi disebabkan gangguan tu, lebih 1000 laporan yang dibuat oleh orang kampung kat kawasan tu. Yang kebanyakan mereka buat laporan, mereka terjumpa lah dengan makhluk tu, terserempak lah, ternampak kelibat lah, macam-macam lah. Tapi belum ada lagi laporan yang mengatakan makhluk si kepala kambing ni serang orang-orang kampung. Jadi masa tu muncul lah sekumpulan penyelidik, geng-geng saintis lah. Dan jadi dalam kumpulan saintis tu ada separuh yang percaya, ada separuh yang tak percaya. Jadi yang percaya ni, mereka mengatakan yang si kepala kambing ni terlahir disebabkan kutukan oleh mak dia sendiri. Tapi yang tak percaya ni pula, mereka kata orang yang tengok tu banyak mabuk lah, mereka kata orang tu banyak isap gam lah. Isap gam kau je yang ni. Jadi para penyelidik ni, mereka kata lah yang sebenarnya yang nampak tu bukanlah makhluk si kepala kambing. Cuma hampa nampak tu seekor burung helang yang besar yang terbang kat kawasan tu. Dan mereka juga mengatakan yang di dalam hutan tu bukanlah makhluk si kepala kambing tu, cuma seekor kenguru yang duk lalu lalang kat kawasan tu. Jadi perdebatan lah di antara orang yang percaya dan orang yang tak percaya tentang makhluk gaib ni. Dan cerita pasal si kepala kambing ni bukanlah tahun abad ke-19 saja. Malah pada tahun 2009 ada seorang lelaki, dia mendakwa dia ternampak si makhluk kepala kambing ni sedang terbang di langit dengan kelajuan yang sangat cepat lah. Dan dia juga mengatakan yang makhluk tu mata dia bersinar dan badan dia dipenuhi dengan bulu. Tapi walau macam mana pun, macam biasalah, bila ada seseorang yang nampak, ada sesetengah yang percaya, ada juga sesetengah yang kata dia ni banyak isap gam. Dia macam kita jugalah, kalau kita ternampak gajah terbang pun siapa nak percaya. Cuma aku terfikir, kalaulah si kepala kambing tu masuk Malaysia, tak mustahil dia jadi korban idea dah.